A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat panjang umur, sempat bertemu dengan bulan Ramadan, pejam celik. Malam ni malam 15. Semalam 13, hari ni 14, malam 15. Maknanya esok adalah Khamis ketiga, masuk 3 minggu, 2 minggu penuh. Apapun kita ucapkan syukur pada Allah Ta'ala diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga yang lepas daripada hari-hari bulan Ramadan, kita doakan supaya semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Adapun yang berbaki, kita kena berusaha bersungguh-sungguh, kuatkan lagi azam dan juga semangat untuk merebut segala fadilat dan kelebihan yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan yang masih berbaki setengah bulan lagi, insya-Allah. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada hari ini kita ulang kaji perkara yang berkaitan dengan Ramadan juga. Saya berdasarkan kitab Maqasid As-Saum, kita ambil tajuk Adab-adab puasa. Dinyatakan oleh pengarang, adab-adabnya wahiyya sittatun, iaitu ada 6. Yang pertama, ahaduha, puasa bulan Ramadan ini adab yang pertama adalah hifdzul lisani wal jawarihi anil mukhalafati, menjaga lidah, begitu juga dengan menjaga anggota badan kita, panca indera kita, daripada semua perkara yang bercanggah, perkara yang tidak betul, perkara yang tidak disyariatkan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, qaul az-zur, kata-kata dusta, menipu, wal amala bih, dan mengamalkannya pula, falaisa lillah hajatun, dan tiadalah bagi Allah Ta'ala itu berhajat pada dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kalau puasa tetapi tidak menjaga lidah, cuma pengarang dia berdasarkan hadis ini juga dia luaskan lagi, bukan setakat lidah tetapi jaga anggota badan kita, panca indera kita, mata, telinga, tangan, kaki dan seumpamanya. Hadis menyebut satu contoh, tetapi yang dikehendaki daripadanya semua perkara yang bercanggah dengan hukum ataupun bercanggah dengan syariat. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukannya, maknanya perbuatannya juga adalah perbuatan dusta, tipu, apa jadi? Allah tidak berhajat kepada puasanya. Itu bahasa kita paling mudah. Cuma Nabi kata Allah tidak berhajat kepada dia tinggalkan makan dan minumnya. Jadi bahasa mudah kita, Allah tak berhajat, Allah tak ingin dengan puasa kita kalau kita begitu. Dan pengarang seterusnya datangkan hadis yang kedua, waqala alaihi salam, yang ini dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, juga dalam Ibn Majah, daripada Abu Hurairah. Nabi bersabda, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahr wa rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Boleh jadi, rubba ni boleh jadi, ada kemungkinan orang yang bangun malam, qa'im adalah qiyamul lail, bahagian yang didapat hanyalah berjaga, iaitu tidak tidur. Yang dia dapat berjaga je, maknanya tak dapat pahala. Kerana apa? Ini ada kekurangan lah pada qiyamul lailnya. Dan yang menjadi untuk kita ni, yang kita nak tengok adalah yang kedua ni,
wa rubba shaimin, dan boleh jadi kemungkinan orang yang berpuasa itu yang dia dapat bahagiannya hanyalah al-ju', lapar, wal atash, dan juga dahaga. Ini menunjukkan dalam syarah menyebut dia tak dapat pahala daripada puasanya. Yang dia dapat apa? Yang dia dapat lapar, yang dia dapat adalah dahaga. Apa puncanya? Dikaitkan dengan hadis tadi, maknanya dia puasa tapi dia menipu orang. Dia puasa tetapi dia berdusta. Dia puasa, kalau kita luaskan sebagaimana yang dikehendaki oleh pengarang, semua perkara yang mukhalafah yang bercanggah dengan syariat. Dia mencuri, apalagi ada orang puasa tetapi tak solat. Sebagai contoh, ada orang puasa tetapi dia mengumpat, dia tuduh orang buat itu dan juga buat ini tanpa bukti. Dia puasa tetapi dia macam-macam lah perkara yang lain. Ini berdasarkan hadis Nabi kata hanya dapat lapar dan dahaga, dengan maksud tidak dapat pahala. Seterusnya, perkara kedua, idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'imun. Pengarang kata perkara kedua, apabila orang ajak makan, maka bagi tahu kepada dia, saya seorang yang sedang berpuasa. Ini pengarang ambil daripada mana? Ini ada pedoman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang, Nabi kata, idza du'iya ahadukum, apabila seseorang diajak kepada satu-satu makanan, yalah, mungkin anak kita ke, mungkin yang belum wajib puasa, ataupun kawan kita yang tidak wajib puasa dalam kalangan orang tidak beragama Islam sebagai contoh, ataupun mungkin isteri kita yang dalam keadaan uzur, ataupun siapa-siapa yang boleh tidak berpuasa kerana dia sakit. Kan boleh sakit. Yang kedua, musafir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridan aw ada safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa dalam kalangan kalian yang sakit ataupun sedang bermusafir, maka hendaklah ganti pada hari-hari yang lain. Maknanya boleh tidak berpuasa tapi kena qada. Ayat 185, wa man kana maridan aw ada safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Sama, siapa yang sakit ataupun bermusafir, ganti pada hari-hari yang lain. Mungkin mereka ini ajak kita sebagai orang Melayu, berbudi pada orang lain waktu nak makan kat rumah, ajak kita. Jangan pula kita kata, orang dah ajak ni, kena makan sekali ni. Ada yang menggunakan hadis pula. Yang kedua, hadis daripada Abu Darda, kisah Abu Darda dan juga Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi datang rumah Abu Darda. Abu Darda hidangkan makanan, Abu Darda puasa. Lalu Salman bila diajak makan, dia kata, aku tak akan makan kalau kamu tak makan. Abu Darda pun buka puasanya. Barulah kedua-duanya makan sama-sama. Ustaz, saya nak guna sifat Abu Darda lah. Waktu ni pula tiba-tiba nak jadi Abu Darda ni. Baik, hadis ini menunjukkan bukan bulan Ramadan. Kalau betul siang, maknanya bukan bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana dihidangkan makanan kepada Salman. Dan menjadi kebiasaan Abu Darda, dia memang puasa. Antara orang yang rajin berpuasa, Abu Darda. Jadi puasanya adalah puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Jadi tak boleh gunakan hadis itu untuk kita ajak, untuk kita join makan orang yang ajak kita makan. Yang disuruh kepada kita, bila ada orang ajak makan ketika kita berpuasa, khusus Ramadan ni, maka katakan kepada dia, bagi tahu aku sedang berpuasa. Maknanya kena declare. Ini bukan cerita riak. Hari bulan Ramadan memang bagi tahu je kita puasa. Memang kita sedang puasa. Sebab mungkin ada orang yang tidak berpuasa, itu cerita lain. Tetapi puasa, bagi tahu, falyaqul inni shaimun. Daripada hadis ini juga ada pedoman lain. Para ulama menyebut, kalau kita melakukan satu amalan, tidak salah untuk kita isytiharkan amalan yang kita lakukan itu, terutamanya untuk tidak menyinggung hati orang yang ajak kita. Jadi kalau puasa dia tahu. Sebab dalam hadis yang lain cerita tentang hibah. Hibah ni pemberian. Ada satu tajuk dalam kitab fiqh, pemberian. Hibah ni tajuk besar.
Di bawah tajuk hibah itu ada namanya hadiah, ada namanya sedekah ataupun sedekah, begitu juga dengan infak. Tapi tajuk dalam kitab fiqh dipanggil hibah. Hibah ni satu perkataan yang dah familiar dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya produk-produk ada takaful dan seumpamanya. Hibah bersyarat ataupun seorang ayah hibahkan hartanya kepada anak, digunakan perkataan hibah itulah. Hibah ni memberikan sesuatu masih hidup. Kita yang bagi ni masih lagi hidup, tanpa ada balasan. Bila iwadin, tanpa ada balasan, maknanya tak ada bayaran apa-apa. Sebab kalau kita bagi kat orang kena bayar, itu istilahnya adalah al-bai', iaitu jual beli. Yang kedua, kalau sekiranya kita bagi kat orang tetapi dilaksanakan selepas mati, yang ini dipanggil wasiat. Berubah aja dia punya item, dia jadi perkara lain. Dan hibah ini dilakukan atas dasar sukarela. Sukarela ni maknanya tatawuan, kerana ada pemberian kepada orang lain tetapi wajib. Bila bagi orang lain tapi dia diwajibkan, itu namanya zakat. Sebab hukumnya adalah wajib. Bagi kepada fakir miskin, bagi kepada fisabilillah dan juga seumpamanya. Tapi hibah ini, satu, mesti ketika masih hidup. Yang kedua adalah tanpa sebarang balasan ataupun tidak ada bayaran. Dan yang ketiga adalah tatawuan, secara sukarela. Dibezakan pula dalam mazhab Syafi'i. Ada ketikanya hadiah. Tengok kepada tujuan satu-satu pemberian hibah, dia akan berbeza istilah. Contoh, satu-satu pemberian kepada orang lain, kalau tujuannya adalah untuk ambil hati dia, ambil hati dengan maksud kita nak berbaik-baik dengan dia, ini dipanggil hadiah. Kerana dalam Islam, Nabi kata dalam satu hadis, tahadu tahabu, bersaling tukar hadiahlah sesama kalian, nescaya kalian akan berkasih sayang di antara satu sama lain. Itu tujuan. Kalau ada orang bagi sesuatu kepada orang lain, tujuannya adalah nak pahala, ini dipanggil sedekah ataupun infak fisabilillah. Bagi orang miskin ke, bagi orang yang perlu ke, bagi orang tak perlu ke, itu adalah sedekah, saya sedekah. Tak syaratkan mesti orang miskin. Macam kita nak bagi buka puasa pada orang, tajaan iftar, tuan-tuan ambil satu lot di masjid, di surau, ataupun pergi bazar Ramadan, beli lebih satu bungkus nasi ayam ke, nasi Arab ke, nasi apa lagi, apa-apalah yang ada kat bazar Ramadan tu, beli lebih satu, bagi kepada orang kita kenal pun boleh, orang kita tak kenal pun boleh, orang miskin pun boleh, orang tak miskin pun boleh. Yang ni kerana kita nak apa? Nak pahala. Nabi kata siapa yang beri makan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa ketika iftar, dia akan dapat pahala orang itu tanpa berkurang pahala orang itu walau sedikit pun. Maknanya nak apa? Nak pahala, nak dapatkan fadilat daripada Allah. Ini dipanggil sedekah. Ceritanya apa? Ceritanya Nabi SAW pernah sekali diberikan seekor keldai oleh orang lain. Nabi SAW tolak dan bagi alasan. Maknanya dia bagi tahu, sebenarnya saya sedang dalam ihram. Kan bila ihram tak boleh memburu binatang, kalau tak kena dam. Jadi Nabi bagi tahu dia sedang ihram. Ini juga menunjukkan sama di sini, bagi tahu kita sedang buat ibadah apa yang tidak mungkin untuk kita melakukan apa yang dia tawarkan kepada kita. Dalam konteks ni nak ajak kita makan lah, kita puasa, tak boleh makan. Baik, seterusnya dihuraikan oleh pengarang Imam Izzuddin bin Abdul Salam, yadhkuru dhalika i'tidharan ila da'i. Sebut begitu, aku sedang berpuasa, yang Nabi ajar tu huraiannya adalah supaya mohon keuzuran kepada orang yang ajak kita makan, li'alla yang kasira qalbuhu, supaya hatinya tidak pecah. Bahasa Arab dia yang kasira qalbuh, ataupun bahasa kita sekarang tidak koyak lah, ataupun tak beras hati, tak kecil hati. Itu tujuannya disebut begitu. Fa in khafa ar-riya wa ra'a bi udhrin akhar warra bi udhrin akhar. Dinyatakan di sini pula, sekiranya takut riya. Sebut puasa ni, terutamanya kalau puasa sunat, puasa fardu, mungkin kita semua orang puasa, okeylah kita kata kita puasa.
kata tak puasa tu yang jadi peliknya. Dalam keadaan kita puasa sunat, boleh juga kita tolak dan bagi tahu aku sedang berpuasa. Tapi pengarang kata kalau sebut begitu kita takut riak, maka dicadangkan warra bi'udhrin akhar, maka sebutlah apa-apa alasan keuzuran yang lain. Minta maaf lah saya tak boleh makan lah, contohnya. Belum masuk waktu lah saya makan ni, contohnya. Ikutlah apa-apa alasan yang lain. Seterusnya, perkara ketiga adab berpuasa, ma yaquluhu idza aftara. Apakah yang perlu seseorang sebut, iaitu berdoa ataupun ucapkan ketika dia berbuka? Wa huwa ma ruya anhu alaihi salam annahu kana, dan apa-apa yang diriwayatkan, contohnya diberi di sini, boleh saja ucapkan sebagaimana yang ada dalam satu riwayat. Pertama, annahu kana yaqulu idza aftara, bahawa Nabi SAW menyebut ketika berbuka, zahaba adh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini satu contoh doa yang boleh kita sebut. Zahaba adh-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau kita terjemah, maksudnya apa? Maksudnya telah hilanglah dahaga. Zahaba adh-dhama'u. Yang kedua, wabtallatil uruq, dan maknanya anak tekak pun dah basah sebab kita minum kan. Wa thabatal ajr, oleh kerana dah puasa, sekarang masa berbuka puasa, dan sabit, tetaplah pahala di sisi Allah Ta'ala atas puasa yang kita lakukan insya-Allah. Ini antara doa yang Nabi pernah sebut. Yang kedua, waruya aidan, diriwayatkan juga annahu kana yaqul, bahawa Nabi SAW berkata ataupun berdoa ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini yang biasa dah. Kita tambah sikit lagi kan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Boleh, tak ada masalah. Kemudian pengarang datangkan yang ketiga, boleh juga. Wa fi hadithin akhar, dan dalam hadis yang lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menolongku sehingga aku dapat berpuasa. Wa razaqani, dan segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku boleh berbuka puasa sekarang ini. Cantik. Bolehlah sekali-sekala tukar ya. Allah, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Kalau nak ramai dengan family sebagai contoh, segala puji bagi Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi a'anani. Maaf, kalau ramai-ramai, alhamdulillahilladzi a'anana fasumna wa razaqana faaftarna. Tu kalau nak ramailah, supaya doa tu diaminkan oleh orang lain. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah membantu kami sehingga kami dapat berpuasa, alhamdulillah selesai sampai maghrib. Wa razaqana, dan segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada kami semua, faaftarna, sehingga kami dapat berbuka puasa sekarang ni. Jadi itu antara adab yang boleh kita amalkan juga. Yang pentingnya berdoa. Kalau dah tak ingat semua sekali, apa yang ingat? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh. Ini juga ada dalam Muwatta Imam Malik. Doa yang seumpama ini, apa-apa makanan yang terhidang, boleh bacakan doa ini. Ataupun kalau dah tak ada sangat teringat, yang ini lupa, itu lupa dan seumpamanya, bila panik ni boleh terlupa. Tiba-tiba orang suruh jadi pembaca doa secara spontan, dia boleh lupa semua tu. Apa yang ingat? Bismillah. Bismillah itu sudah memadai. Bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah. Ini adalah kalimah yang sangat besar kelebihan dan fadilatnya, kerana ada hadis Nabi menyebut sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Semua perkara, kullu amrin dzibalin, suatu perkara, semua perkara yang dzibalin, yang maknanya nak kata sangat penting tak, perkara tak penting pun tak apa, termasuk semua yang maknanya nak dilakukan oleh seseorang,
Maknanya tetapi tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah, iaitu bismillah. Nabi kata fahuwa abtar, maka ia akan kurang keberkatannya. Lepas tu baca bismillah. Makan baca bismillah sekurang-kurangnya. Kita tak ingat nak doa apa ya, doa tengok cermin, nampak wajah kita, macam pernah dengar ustaz tu doa itu doa ini, tapi tak sempat apa lagi. Bismillah. Nak pakai baju, bismillah. Sampai peringkat nak bersama dengan isteri pasangan pun, bulan Ramadan pada waktu malam sebagai contoh, maka sebut bismillah. Dalam hadis menyebut selepas bismillah sebut nama Allah, berdoalah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan daripada apa yang diberi rezeki kepada kami nanti daripada anak. Nabi kata siapa yang baca begini akan selamat, tidak boleh memudaratkan syaitan terhadapnya. Jadi ada fadilatnya dengan menyebut nama Allah tadi. Jadi sebab itu paling ringan bacalah bismillah, terutamanya ketika berbuka puasa. Jangan sampai terlupa berdoa. Yalah, kadang-kadang kalut, jam lagi, tak sempat sampai, ataupun dah sampai tapi ada banyak benda yang tak siap, terlupa yang tu. Jangan sampai, maknanya kita terlepas adab dan juga kelebihan ini. Seterusnya, Ar-Rabi', yang keempat. Yang keempat, ma yuftaru alaih. Apa yang kita nak berbuka puasa dengannya? Mula-mula nak buka dengan apa ni? Pengarang kata wa huwa rutab au tamar au ma, iaitu dengan rutab. Ini satu fasa, kita semua sebut panggil tamar ataupun kurma. Tapi orang Arab setiap fasa kurma itu ada dia punya nama-namanya dah. Ada ketika panggil balah, ada ketika panggil rutab, ada ketika panggil tamar. Jadi Nabi sebut dua daripada nama yang banyak itu, rutab. Kalau tak ada rutab, tamar. Kalau tak ada, air. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salam, kerana diriwayatkan bahawa Nabi SAW kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat, fa illam yakun fatamarat, fa illam yakun hasa huswatin min ma. Adalah baginda Nabi SAW berbuka sebelum daripada solatnya, iaitu sebelum solat maghrib, ala rutabat, beberapa biji rutab. Sekiranya tidak ada, beberapa biji tamar. Sekiranya tidak ada juga, maka Nabi SAW meneguk, iaitu dengan minum air. Air kat sini air kosong lah, kita kata air kosong. Jadi itu mungkin kita boleh ambil pedoman jadi turutan. Roti john kat mana ustaz? Selepas air lah. Selepas air. Maknanya kalau dah tak ada yang kurma, tamar ni ikutlah tuan-tuan sekalian, jenama yang pelbagai semua sekali. Kalau tak ada yang tu, maknanya pindah pada air. Kalau tak ada juga air, barulah yang lain lah selepas itu. Wa qala alaihi salam, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri fa illam yajid fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun. Apabila salah seorang daripada kalian berpuasa, maka berbukalah dengan tamar. Sekiranya tak ada, maka berbukalah dengan air. Sesungguhnya air itu tahur, bersih, suci, segar, semua sekali. Seterusnya, yang kelima dan keenam, semua ada 6, 5 dan 6 disekalikan. Adab berpuasa, ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur, menyegerakan berbuka dan melewatkan bersahur. Menyegerakan berbuka dengan maksud, ambil hadis yang tadi yang keempat, nombor 4, perkara keempat, yuftiru qabla ayyusalliya. Maksud segera berbuka ini adalah bila dah maghrib, berbuka dulu sebelum solat. Itu maksud segerakan. Ada orang menganggap boleh kerana buka puasa ni, saya nak solat dulu sebab buka puasa ni nanti pun boleh. Saya nak solat maghrib dulu, selesaikan dulu, lama sikit nanti boleh buka puasa. Yang itu tidak sunnah lah, tidak sunnah. Sebab dah kira melewatkan berbuka puasa berbanding dengan apa yang Nabi lakukan. Yang kedua adalah, ataupun kedua dalam yang ni, ataupun keenam yang terakhir adalah melambatkan sahur. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya dalam bersahur itu ada barakah. Barakah ni apa maksudnya tuan-tuan sekalian? Barakah ni kita kata berkat.
Banyak kita sebut dalam kehidupan seharian kita berkat. Ustaz doa sikit Ustaz, ambil berkat. Ustaz doakan keluarga saya diberkati Allah. Bahkan kita bagi salam pun kita mohon barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam pun berkat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita jumpa perkataan barakah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya. Maknanya banyak cerita pasal barakah ni. Maka para ulama antaranya Ar-Raghib Al-Asfahani menyebut barakah ini adalah thubutul khair al-ilahi fi syai'i, iaitu tetapnya kebaikan daripada Allah Ta'ala pada sesuatu perkara. Dalam ayat Quran kita jumpa pula ayat yang menyebut walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya penduduk satu kaum itu beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan untuk mereka pintu atau bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Orang tanya pula, Ustaz, berkat ni physical, tangible, ataupun dia spiritual? Jawapannya dua-dua. Saya baca apa yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal pada 606 Hijrah, dalam tafsirnya Tafsir Al-Kabir ataupun Mafati Al-Ghaib. Ayat tadi dihuraikan barakatul ard. Tadi kata ayat Quran menyebut la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Langit, berkat langit, daripada langit, dan berkat daripada bumi. Maka dihuraikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi barakatus sama al-matar. Dibagi contoh, keberkatan langit itu adalah air hujan. Adapun barakatul ardi iaitu an-nabat was-thimar, iaitu tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Seterusnya wa kathratul hayawani wal mawashi, begitu juga dengan banyaknya binatang-binatang ternakan. Kemudian seterusnya dihuraikan lagi wa husulul amni wassalamah, dan mendapat keamanan dan keselamatan. Kalau kita keluarkan semua tadi tu, hujan, ini fizikal, tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan, fizikal, haiwan ternakan, fizikal, tapi keamanan dan keselamatan, yang ini spiritual. Jadi maknanya jawapannya dua-dua. Barakah itu kedua-duanya. Contohnya adalah bila orang kata panjang umur. Ada orang kata maksud panjang umur itu adalah diberkati, iaitu buat baik dan seumpamanya. Imam Qarafi kata tidak. Maksud panjang umur itu panjang umur sungguh. Mula-mula umur dia sekian, dengan sebab dia buat sesuatu, Allah yang maha mengetahui, dia buat sesuatu pada satu-satu waktu tertentu, dengan sebab itu dipanjangkan umurnya, iaitu ditambah umurnya. Wallahualam. Ini menarik perbincangannya. Yang penting adalah barakah. Bersahur itu ada keberkatan. Huraian daripada para ulama, macam mana sahur itu ada barakah. Yang pertama sekali, dengan sekali makan bersahur, dia boleh menyebabkan kita, alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, asbab dapat kekuatan. Kekuatan yang menggantikan minum pagi, sarapan, minum pagi, makan tengah hari, minum petang. Gantinya sahur. Maknanya kita boleh berpuasa sampai ke petang. Alhamdulillah, itu barakah. Seterusnya, berkaitan dengan menyegerakan berbuka puasa, Nabi sebut dalam hadis, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Sentiasalah manusia itu dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa. Maknanya siapa yang segerakan buka puasa, buka puasa dulu baru solat, ini dalam kebaikan, dalam rahmat Allah dan seumpamanya. Kemudian hadis-hadis yang lain pun menunjukkan yang demikian, berkaitan dengan orang yang berbuka puasa, segerakan. Ini sebenarnya selain daripada dalam kebaikan,
ia adalah membezakan kita dengan orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kerana orang Nasrani dia puasa tetapi mereka melewatkan berbuka puasa. Maknanya selepas daripada maghrib tu lajak lagi, dia lambat berbukanya. Seterusnya diuraikan oleh pengarang tadi ni, dilambatkan. Sahur pula disuruh untuk kita lambat supaya dia adalah minit-minit ataupun waktu yang terakhir dibenarkan untuk makan sebelum bermulanya berpuasa. Maka dengan sebab itu makanannya akan menjadi tenaga yang berguna untuknya untuk hari ketika dia berpuasa, boleh bekerja, boleh melakukan ketaatan dan juga seumpamanya. Seterusnya pengarang kata, wa qad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru 50 ayatan. Dan jarak masa di antara sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solatnya, iaitu solat subuhnya, itu kadar 50 ayat. Kalau baca Quran 50 ayat. Jadi maknanya bukanlah terlalu awal lah bersahur. Ada juga kawan-kawan kita bagi tahu, Ustaz, saya ni takut tak bangun, balik daripada solat tarawih saya terus sahur. Orang lain more, namakan makanan itu more, dia sahur. Ada ulama yang komen juga, bersahur ni mula masuk waktunya adalah selepas tengah malam. Kalau nak awal pun selepas tengah malam. Jadi waktu maghrib pukul apa, waktu subuh pukul apa, berapa jam semua tu bagi dua untuk kita tahu tengah malam. Boleh jadi tengah malam adalah pukul 12.30, boleh jadi tengah malam adalah 12 suku, ikut kiraan maghrib dan juga subuh, yang itu selepas daripada tengah malam. Yang terakhir, wa inna ma'ajjalal fitrah. Adapun hikmah disuruh untuk segerakan berbuka puasa, yang ada fadilat tadi dalam kebaikan, bezakan Yahudi dan Nasrani, li annal ju'a wal 'atash rubbama darra bihi. Boleh jadi lapar dan dahaganya seseorang itu kalau diteruskan lagi sedangkan dah boleh untuk berbuka puasa, boleh memudaratkan dirinya. Maka tidak ada apa-apa justifikasi untuk dia melambatkan lagi dalam keadaan dia lapar dan juga dahaga berterusan sedangkan dah boleh untuk dia berbuka puasa. Sama juga keadaannya, kalaulah kita ini dah boleh berbuka tapi dilewat-lewatkan, ini boleh jadi memudaratkan diri. Dan memudaratkan diri itu adalah bentuk kezaliman kepada diri. Dan pengarang datangkan seperti nak bagi kias, iaitu contohnya seperti orang yang kaya tetapi melambatkan bayaran hutangnya. Nabi kata matlul ghani zulmun. Melewatkan bayaran hutang bagi orang yang sudah ada duit, itu adalah satu bentuk kezaliman. Ada pengarang kiaskan perkara ini dengan orang yang dah boleh buka puasa, melambatkan berbuka puasa, yang boleh memudaratkan dirinya, boleh termasuk dalam kumpulan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Semoga kita semakin kuat untuk melakukan pecutan, terutamanya pada 10 malam yang terakhir Ramadan, pada minggu hadapan, untuk kita kejar Lailatul Qadar insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.